Bismillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator yang lagi satu yang kita boleh jadikan dia sebagai mapping juga. Sebab apa kita boleh jadikan dia sebagai mapping? Sebab refer kepada video saya yang lagi satu tu. Sebab kita menggunakan multiple time frame. Sebab kita menggunakan multiple time frame, cuma penggunaan multiple time frame menggunakan indikator ni tidak memungkinkan kita ataupun tidak memerlukan kita untuk mengubah mengubah time frame pada chart yang kita pakai lah. Sebab kita kita kadang suka menggunakan time frame yang kecil lah. Kita kadang suka menggunakan time frame yang kecil, kadang kita suka guna time frame yang tertentu. Tapi kita tak suka nak ubah-ubah time frame kan. Jadi kita boleh menggunakan indikator yang ni. Boleh gatal habis saya ni. Alright. Indikator ni apa? Indikator ni Sharp Dyno Zone ialah bos. Dyno ni apa? Dyno ni nama komersial untuk dinamik. Dinamik ni apa? Dinamik ni maksud dia punya zone ataupun line ataupun price zone. Untuk zone dinamik ni dia tidak tetap. Macam blok harga dia tetap dia punya zone. Tapi dynamic zone ni dia tak tetap. Dia akan bergerak-gerak dan dia akan berubah-ubah berdasarkan moving average. Lebih tahu rahsia dia ni. Rahsia dia ni adalah moving average. Dan moving average yang kita guna adalah moving average SMA, simple moving average 200, exponential moving average 50. Yang top lah kita guna. Right. Kalau lihat di sini, di seluruh chart ni, kanan menggunakan moving average yang kecil. Kecil ni boleh jadi 1 minit. Boleh jadi kita juga boleh guna MTF juga. Maksud dia kita crossing time frame juga. Kalau macam yang saya setting kat dalam saya punya setting ni adalah kita menggunakan moving average daripada 3 minit. MA 200 3 minit dan juga EMA 50 3 minit. Untuk setup entry kalau guna 1 minit orang kata dia noise sangat. Tapi saya rasa boleh je. Sebab kita punya yang kita menggunakan moving average, dia tidaklah moving average yang pendek. Dia EMA 50 panjang ke lah, ni MA 200 terus. Maksud dia kita boleh menggunakan 1 minit. Kalau 1 minit nak guna macam mana? Adam yang ni ataupun tak payah aktifkan MTF yang kedua ni. Tak payah aktifkan MTF yang kedua, aktifkan yang pertama je. Ni. Diamond line, golden line. Diamond line ni apa? Diamond line ni MA 200, golden line ni apa? EMA 50. Okey, dan juga indikator ni juga dia ada sekali dengan spike volume lah. Spike volume ada sakit. Seperti kalau Okey, apa yang kelihatan di sini adalah kalau mengikut kepada time frame besar ni yang sebelah kiri ni. Kalau mengikut kepada time frame besar, harga sekarang, price sekarang berada di atas MA 200 dan juga berada di atas EMA 50. Dan kalau mengikut kepada time frame yang kecil pula, ni time frame 15 minit ni. Time frame yang kecil juga, harga sekarang ni berada di atas EMA 50 dan MA 200. Alright, clear? Saya jalan sikit tu. Okey, sekarang harga dah berjaya tembus EMA 50, MA 200. Kalau digagal semula naik ke kawasan atas, tidak berada di atas EMA 50 dan MA 200, harga mungkin boleh mencari EMA 50 time frame yang lebih besar. Jadi kita nak masuk. Tujuan kita buat ini adalah tujuan untuk kita nak dapatkan re-entry sebenarnya. Nak dapat re-entry. Okey, tak apa. Kita pergi jalan sikit dulu. Tak nampak lot entry tu. Okey. Okey.
Entry yang bagus adalah entry yang berkait dengan MA200. Bukan bagus tak bagus. Maksud dia punya, sebab apa saya namakan dia sebagai diamond, bukan golden. Sebab dia lebih lebih disasarkan lah. Maksud dia kita nak re-entry ataupun kita nak ambil entry pullback pada diamond lah. Dan kena faham lah macam mana nak entry bila harga berdekatan dengan kawasan itulah. Okey, tadi dia berada berdekatan dengan diamond, dia lintas semula MA 50. Ini time frame kecil ini time frame kecil. Time frame kecil ni maksud dia berada di dalam time frame yang besar. Maksud dia harga masih gagal berada di atas MA ataupun MA 1 minit ataupun 3 minit ataupun time frame kecil, harga nak pergi cari ni time frame besar. Time frame besar. Ingat ini time frame besar. Bila dia time frame besar, maksud dia pergerakan dia mungkin akan dites banyak kali lah. Mungkin akan dites. Ataupun silap-silap kalau dia tak test banyak kali, dia jumpa MA 50, dia cari terus MA 200. Ini pun dia banyak cari, dia banyak pullback ke MA 200 kalau pasal ni pullback ni. Okey, dia dah langkah MA 50 dah langkah MA 50, dah langkah MA 200. MA 50, MA 200. Harga cuba bertahan lah di atas MA 200 gap up dia langkah balik MA 50. Ya, atas balik 550. Bila harga atas 550, kita lah nak cari pullback Jap, kita nak tengok kat sini dapat nak nampak tak pullback dia. Ni waktu kat sini pullback dia pada golden je. Dia tak sampai ke kita punya diamond. Pullback dia pada golden, dia tak sampai ke diamond. Boleh jadi jugalah kita kat sini sebenarnya ada je silver line ni. Silver line ni dia nak on boleh, tak on boleh. Dia antara option lah dia antara option untuk nak cari pullback, untuk nak memasuki ke dalam pasaran. Tapi after korang tengok MA 50 dengan MA 200 lah MA 50, MA 200. Okey, jadi proses dia sama lah. Tengok dia berjaya bertahan tak dekat atas MA 50, tak berjaya bertahan, dia akan start break MA 200. Dan selepas dia break MA 200, dia nak pergi cari mana? Ni MA 50 time frame besar. MA 50 time frame besar. Dia ni kita tengoklah, dia punya perjalanan dia sama je. Bila dia berada di atas MA 50, dia cuba naiklah dan bertahan. Kalau dia gagal bertahan, dia akan kembali balik lah. Saya rasa untuk menggunakan MA 800 pada FCPO ni tak sesuai. Tak sesuai. 800. MA 500, saya tak test. Sebab setakat ni 50, 200, boleh gagal lagi lah. Sebab kita bukanlah si swinger Harga berada di bawah MA 50, MA 200. Tadi. Cuba naik. Tengoklah, cuba naik tak cuba naik. Kalau dia gagal, dia masih gagal naik, dia akan kembali balik. Sebab MA 50 ni, dia TF besar. TF besar ni kena tahu satu benda. Bila dia dah pernah breakout, bila dia re-break, mission seterusnya dia nak mencari MA 200. Mencari MA 200, harga berada di bawah MA 50, secara teorinya mencari sell. Cuma nak cari, kita pakai apa? Pullback pada time frame yang lebih kecil, MA 50 ataupun 21 ataupun MA 200. Harga bounce pada MA 200. Bila bounce pada MA 200, dia nak cari apa balik? Dia nak cari MA 50 balik. Jadi ini macam mapping, dia bukan macam mapping, dia memang mapping lah. Sebab mapping ni dia tak boleh satu chart, dia tak boleh satu time frame, sebab kita memberi multiple time frame di dalam indikator ni. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai mapping, sama seperti blok harga. Cuma kita nak tahu proses dia tu macam mana. Harga, contoh harga sekarang ni berada di atas MA 50, kita nak cari long ni. Kita nak cari long pantulan MA 50 ke pantulan MA 200. Tapi oleh kerana sesi semalam, Jumaat semalam
dia jauh. Kita tidak dapat tidak kena menggunakan EMA 50 lah. Ini yang paling terdekat lah. Ini yang paling terdekat. Tapi bila lama-lama dia datang dekat, ketahuilah olehmu itu waktu segway. Waktu segway. Waktu dia tengah nak buat proses apa yang kita panggil sebagai pengumpulan ataupun compression. Okay, lengkap lengkap. Maksudnya dia kena, kita tengok dulu, contoh pada waktu hari ni 6/12 hari Sabtu, semalam kita ada sesi live trade, kita ada sesi trading. Okey, harga sekarang, cara kita diagnose harga sekarang berada di atas EMA 50 dan juga MA 200. Tapi kita tahu, aku nak cari long ni, mestilah dekat sikit dengan EMA 50. Cuma bila dia dah dekat, dia dah langkah CMA, ni nampak ni, dia dah langkah time frame kecil ni. Dia dah langkah time frame kecil. Apa yang boleh aku buat adalah kita kena cari lantunan ataupun setup entry dekat kawasan sini. Setup entry kawasan sini untuk dia rebreak balik MA 200 dan juga MA 50 ni supaya kita berada di dalam deep position deep entry lah cuma waktu deep entry ni takut, waktu proses deep entry ni sebenarnya adalah proses dia membreakoutkan semula ni puak-puak. Cuma kita nak tengok lah sampai dekat MA 50 ni nak lantun ataupun tak, dia mesti ada proses apa yang kita panggil action price lah, action price. Ok, clear? Jadi tak berapa panjang dah 11 minit beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan pun azan. Bye.